Dia lah wanita pertama di dalam selepas Ibu Iman. Soalan lain, berkaitan Iman kata lagu ni memang khas untuk Nazrah kan. Saya nak tanya lah, apa yang Iman nampak passion dengan Nazrah masa dekat air? Macam mana berdiri rasa suka dengan Nazrah? Kita tahu, bukan macam kita tu macam agak tahu dalam pemantau yang macam bila kita tengok perempuan ni, okey, sama je. Sebab bukan Iman cakap dia tak sama macam perempuan ni, tapi in a positive way. Macam tu, macam kita pandang dia pertama kali macam tu. Dia bukan macam yang suka berumur, panas lagi pun dia. Walaupun kita nampak dia macam kena sama, tapi dia pun ucap benda macam tu. Kecuali bila dia macam betul-betul mengudaratkan dia. Jadi ni of course saya kepala macam dia ni macam lain dia sangat matang dari segi pandangan Iman. Matang kan subjektif, tapi dari segi pandangan Iman dia matang dari segi apa yang Iman nampak. Cara dia selesaikan masalah, cara dia orang kata mending orang gitu. Jadi ni sebenarnya itu yang first Iman rasa macam dia ni lain macam tu lah. Banyak lagi sebenarnya, tapi itu ada satu. Kita tahu Iman makan dari Jack. Khusus kali buat terima. Kalau kali kita khusus dengan Jack, ada tak satu apa? Nak kena jujur ke? Nak kena jujur ke? Jujur? Okey. Kalau jujur betul kan soalan dan jawapan jujur. Dia lah yang pertama dan dia yang terakhir. Iman tak kisah macam tu. Macam tu. Dan Na'udzubillah. Seandainya kita kan terancam Tuhan menunjukkan kita tak tahu benda macam mana. Sebab ada orang yang mempertikaikan itu ini. Dia lah wanita pertama di dalam selepas Ibu Iman. Yalah. Tu macam dia bising-bising lagi tu kat final latang tu. Kenapa? Okey.